Tuhan kasih dugaan lah, anak saya yang nombor 2 tu didiagnos ada ADHD dan speech delay. Nah, jadi masa tu kita dah cuba untuk terapi, dah banyak dibagi dia makan vitamin-vitamin yang untuk mendukung otak lah, macam yang ada omega 3 macam tu kan. Ada beberapa dan kita juga lakukan diet pemakanan daripada rumah. Lepas tu kita buat aktiviti-aktiviti luar macam tu, tapi tak menjadi. Nah, kita nak menunggu nak menunggu daripada terapi dekat hospital pun sebab kita pergi kerajaan kena lama. Kita nak tunggu appointment tu, hari ni kita datang 3 bulan kemudian baru kita dapat appointment. Jadi ketika saya tahu anak saya macam ni, saya tak duduk diam. Saya terus cari apa-apa alternatif yang boleh membantu. Nah, masa tu first time sekali company EFC ni dia launching satu produk terbaru tu lah, Hikari, yang di mana saya tahu dia boleh membantu untuk anak-anak OKU lah. Untuk anak-anak OKU macam tu, terutama yang ada autism, ADHD, speech delay macam anak saya. Nah, jadi masa tu saya cuba try lah. Saya cuba try tapi tak lepas saya bagi dia makan Hikari ni, kita tetap melakukan juga diet pemakanan, terapi-terapi simple tu dari rumah saya tetap lakukan. Nah, jadi masa tu first time sekali dia makan Hikari ni, dia demam tinggi. Dia demam tinggi dekat 40 darjat. Tapi bila saya tahu produk kita ni dia ada patents, di mana patents ni dia pasti akan ada yang namanya healing crisis. Jadi saya anggap dia demam ni sebab dia masih berselera makan, dia masih okey lagi, tapi hanya saja suhu badan dia yang tinggi. Tapi tetap saya teruskan dan alhamdulillah seminggu pertama tiba-tiba pagi-pagi suara dia keluar. Dia cakap, "Mami, bukalah pintu ni, sudah pagi." Dia cakap macam tu. Kita pun sebab masa tu hari Minggu, jadi kita macam relax sikit lah kan. Bila kita dengar dia cakap macam tu, kita jadi macam terharu, macam happy. Bang, anakku cakap lah, apa-apa cakap kan. "Mami, buka pintu, sudah pagi." Dia bilang, "Oh ya, okey. Jadi dimulai daripada hari itu juga, sampailah sekarang, perkembangannya tu semakin alhamdulillah tu sekarang perkembangannya semakin membaik ya, dan kemarin kita juga dah daftar sekolah. InsyaAllah Januari ni dia akan sekolah lah di sekolah yang umum lah, insyaAllah. Dan sekarang tu kepandaiannya dah banyak dan dari terapi-terapi yang kita buat tu dah jadi lebih slowly ya, dah tak hyper sangat. Sebab saking hyperaktifnya tu, kalau kita balik kampung, dia dah pernah hilang dekat airport 2 kali. Masuk dalam, kalau kita check in tu untuk masuk lagis dalam pesawat tu kan, dah pernah masuk dalam situ. Kalau sekedar luka, kepala bocor tu dah biasa untuk anak saya lah. Sebab dia memang aktif sangat, memang tak boleh ni lah. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah okey. Kita bawa pergi mall pun dia dah okey, dah relax, tak pernah tantrum. Bercakap pun dah okey. Semua apa-apa kita tanya dah okey macam tu. Kalau kita suruh mak cerita pasal anak dia esok pagi